Macam ABC. Hari ni kita ada Ford Titanium. Ini kalau korang boleh bau daripada video ni ya. Bau dia punya coolant, bau heater dia bocor. Dah keluar dia punya kerusi. Kita keluar satu lagi. Okey, kat sini kita boleh nampak ini. Saya tak rasa ni air minum yang tumpah ni. Saya rasa ini air coolant betul. Berminyak ni air coolant ni. Dia punya pintu pun kita cabut. Depan ni wiper linkage pun kita kena cabut. Oh, ni ada skru. Jadi cooling coil dia dah terpisah dengan dashboard dia. Itu dia. Lalunya kita nampak cooling coil bocor hari ni. Ini dia punya heater bocor. Ni dah tak payah test leaking dah ni. Ini dah confirm dah bocor dah ni.